mahasiswa Unimas hebat, saya bangga. Dengan hasil usaha kerjasama ini, dia memberi meningkatkan sosioekonomi tempat yang telah diputuskan oleh universiti-universiti. Tahun ini 23 universiti yang telah bekerjasama dengan komuniti, bersama dengan pelajar dan juga mentor mereka. Dan tahun depan kita akan sebarkan sayap ke Kalimantan dan Brunei, insyaAllah. Daripada KPT tadi, dia akan memberi dana kepada Unimas untuk melaksanakan tahun depan, insyaAllah. Unimas sudah lama mengamalkan Community Driven University for Sustainable Future. So kami daripada UMK. Okey, dan kenapa kami memilih pelancongan berkuda di Pasir Putih, Kelantan? Oleh kerana ramai orang-orang Kelantan yang minat membela kuda. Kita punya komuniti terdapat around 12 ekor kuda. Sebenarnya hipoterapi ni sangat sesuai untuk anak-anak autism. Orang yang biasa ni nak naik juga boleh. Ianya sangat bagus dalam melatih otot-otot belakang peha kita. Kami wakil daripada Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah. Datanglah ke kampung Pai Rambutan kerana kami juga mempunyai keunikan alam dari segi flora dan fauna, dan apa yang menarik di kampung ini adalah kami mempromosikan air terjun 52 tingkat. Itu saja daripada kami. Jangan lupa datang ke kampung Pai Rambutan, Kuantan, Pahang. Sesuai untuk